Pernah tak anda terfikir macam mana AI atau kecerdasan buatan boleh buka satu pintu rezeki baru untuk anda, satu bisnes bertaraf global yang boleh dijalankan dari rumah? Hari ini kita akan kupas satu model bisnes yang cukup unik. Ia gabungkan teknologi pendidikan, AI dan juga pasaran antarabangsa. Jom kita tengok macam mana semua ini berfungsi. Okey, konsep utama dia dipanggil Rakan Niaga AI Global dan tagline dia, masa depan ekonomi digital anda bermula hari ini. Bunyi je macam besar kan? Jadi, jom kita bedah siasat sikit apa sebenarnya maksud di sebalik semua ni. Dunia kita sekarang ni memang tengah berubah dengan sangat-sangat pantas. Gelombang teknologi dan ekonomi ni, ia bukan lagi soalan kalau ia akan datang. Ia dah sampai. Persoalannya sekarang, adakah kita semua dah cukup bersedia untuk harungi gelombang ni? Baiklah, untuk kita faham betul-betul peluang yang ada depan mata ni, kita kena faham dulu apa cabaran-cabaran ekonomi yang kita semua sedang hadapi sekarang. Okey, kita ada dua tekanan besar. Sebelah kiri, inflasi dan kos sara hidup yang makin naik. Nilai duit kita rasa macam makin susut, betul tak? Dan nak harapkan satu sumber pendapatan je kadang-kadang memang tak cukup. Sebelah kanan pula, otomasi kerja. AI dan robotik dah mula ambil alih banyak kerja-kerja rutin. Ini bermakna sesetengah pekerjaan mungkin dah tak relevan lagi pada masa depan. Dua-dua ni adalah tekanan yang real. Jadi, bila dah tersepit macam ni, mesti ada yang fikir, okey, apa kata aku mulakan bisnes sendiri? Itu satu idea yang bagus. Tapi, kalau ikut cara tradisional, ia umpama satu pendakian bukit yang sangat curam dan penuh dengan macam-macam halangan. Dan inilah 3 halangan utama dia. Pertama, modal yang tinggi. Nak mula je dah perlukan berpuluh-puluh ribu ringgit. Kedua, risiko simpan stok. Kalau barang tak laku, duit modal kita pun burn macam tu je. Dan yang ketiga, kos operasi yang tinggi. Nak bayar sewa kedai, gaji pekerja, semua tu kos. Inilah realiti pahit yang kebanyakan usahawan tradisional kena hadap. Tapi, macam mana kalau ada cara lain? Satu cara yang lebih moden yang memang direka khas untuk ekonomi digital zaman sekarang. Di sinilah sistem bisnes AI digital masuk sebagai jalan penyelesaian. Model ni sebenarnya adalah satu ekosistem yang dah lengkap. Ada 3 tiang utama. Pertama, produk digital yang dah siap sedia. Kedua, akses kepada pasaran global. Dan ketiga, sistem pembayaran automatik. Tujuannya adalah untuk hapuskan semua halangan tradisional tadi dengan sediakan semua benda ni dalam satu package. Konsep dia mudah je, plug and play. Maksudnya, anda tak payah pening kepala nak bina bisnes dari kosong. Tak perlu cipta produk, tak perlu buat sistem. Anda cuma perlu sertai sistem yang sedia ada ni dan terus boleh mula. Senang kan? Jadi, apa sebenarnya produk digital yang menjadi nadi kepada ekosistem ni? Baiklah, mari saya perkenalkan. Aplikasi Think Quran. Apa yang best pasal Think Quran ni? Ia tawarkan satu kaedah yang sangat mudah untuk kita faham bahasa Al-Quran. Cuma perlukan 15 minit je sehari. Dan yang paling penting, ia direka untuk semua orang walaupun anda langsung tak ada asas bahasa Arab. Sesiapa pun boleh mula. Cara belajar dalam aplikasi ni pun sangat sistematik. Ia ada 2 fasa utama. Fasa pertama, Word Quest. Kat sini, anda akan kuasai 1000 perkataan yang paling kerap diulang dalam Al-Quran. Lepas tu, fasa kedua, Surah Quest. Anda akan belajar perkataan-perkataan baru dalam konteks surah-surah tertentu. Jadi pembelajaran tu lebih bermakna. Ini pula contoh rupa kat dalam aplikasi tu. Nampak simple dan mesra pengguna kan? Ada fungsi macam word strength untuk kita tahu tahap penguasaan kita dan ada juga fungsi ulang kaji pintar. Di sinilah teknologi AI memainkan peranan. Ia akan sesuaikan sesi ulang kaji ikut prestasi kita supaya pembelajaran jadi lebih efektif. Okey, aplikasi nampak hebat, sistem pun nampak menarik. Tapi sekarang, mesti anda tertanya-tanya, siapa di sebalik semua ni? Boleh percaya ke? Jom kita tengok kredibiliti dan pengiktirafan global yang syarikat ni dah terima. Aplikasi Think Quran ni dibangunkan oleh Think Awesome Sindiran Berhad, sebuah syarikat yang misinya sangat jelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini asas yang sangat kukuh. Dan ini sangat-sangat penting. Seluruh modal perniagaan dan produk ni telah pun disahkan patuh syariah oleh Elzar Syariah. Ini memberikan satu keyakinan dan ketenangan fikiran baik untuk pengguna mahupun untuk rakan niaga. Dari sudut teknologi pula, mereka bukan calang-calang syarikat tau. Mereka diiktiraf sebagai syarikat berstatus MSC Malaysia. Ini satu pengiktirafan yang sangat berprestij daripada kerajaan untuk syarikat-syarikat teknologi yang cemerlang.
Untuk pastikan kualiti sentiasa terjaga, mereka juga ada pensijilan ISO 9001:2015. Ini ibarat satu cop jaminan yang menunjukkan sistem pengurusan kualiti mereka bertaraf antarabangsa. Di peringkat Asia Pasifik pula, mereka dah menang anugerah APICI. Anugerah ni macam anugerah Oscar dalam industri teknologi di rantau kita. Ini membuktikan inovasi mereka memang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan akhir sekali, mereka juga penerima anugerah SME 100 pada tahun 2021 yang mengiktiraf mereka sebagai salah sebuah syarikat yang paling pesat membangun. Jadi bila kita kumpul semua pengiktirafan ni, ia membina satu profil syarikat yang sangat kukuh dan boleh dipercayai. Jadi, persoalannya, sejauh mana pasaran untuk produk ni boleh pergi? Cuba lihat senarai bahasa yang dah ada dalam aplikasi ni. Dari Melayu, Inggeris, Indonesia, sampailah ke Turki, Urdu dan juga Mandarin. Ini jelas menunjukkan yang sasaran mereka adalah pasaran global. Potensi dia sangat-sangat besar. Okey, bahagian paling penting. Macam mana anda boleh buat duit? Inilah nomornya, 25%. Ini ganjaran afiliasi untuk anda. Maksudnya, setiap jualan dari anda dapat komisen terus sebanyak 25%. Macam mana kami buat semua ni? Melalui satu model bisnes yang kami panggil Formula Kejayaan 80-20. Ini bukan sebarang formula tau. Ini adalah pendekatan yang dah terbukti untuk optimiskan usaha dan masa anda supaya anda dapat hasil yang maksimum. Slide ni memang ringkaskan semua benda dengan jelas. Tengok carta pie tu, bahagian yang paling besar, yang 80% tu, itu mewakili semua kerja-kerja operasi dan teknikal yang sistem kami uruskan sepenuhnya. Baki yang 20% yang sikit tu, itulah fokus strategi anda. Simple, power dan direka untuk kecekapan. Baiklah, jom kita deep dive sikit lagi. Apa sebenarnya yang termasuk dalam 80% tugas yang sistem uruskan dan apa pula peranan spesifik anda dalam 20% tu? Kalau anda faham pembahagian ni, inilah kunci kejayaan anda. Jom kita tengok. Kita mulakan dengan yang 80% tu dulu, iaitu tugas-tugas yang sistem handle. Cuba bayangkan, inilah enjin dan tulang belakang bisnes anda yang bekerja secara automatik untuk anda 24/7. Sistem kami uruskan 5 bidang utama. Pertama, ia bangunkan produk dan teknologi AI untuk pastikan anda sentiasa relevan. Kedua, ia sediakan landing page bertaraf global untuk anda. Tak payah pening kepala pasal website. Ketiga, ia handle semua payment gateway, Visa, FPX, semua beres. Keempat, ia sediakan customer support dan bantuan teknikal. Dan yang paling best, anda akan dapat akses kepada latihan dan bimbingan setiap minggu. Semua ni diuruskan untuk anda. Okey, sekarang jom kita beralih kepada peranan anda pula. Bahagian 20% ni lah tempat di mana anda betul-betul boleh shine dan jadi pemacu utama bisnes anda sendiri. Peranan anda sangat strategik dan fokus. Nombor 1, anda bina audiens anda atau kami panggil kolam digital, community online anda sendiri. Nombor 2, anda jemput prospek yang berminat ke sesi penerangan bisnes kami. Nombor 3, anda cuma perlu share link affiliate unik anda. Senang kan? Dan akhir sekali, anda boleh pantau komisen masuk melalui sistem kami yang telus. Itu sahaja. Jadi, secara ringkasnya, model ni dibina atas 3 prinsip utama. Pertama, kesederhanaan, supaya sesiapa pun boleh mula. Kedua, kelestarian untuk anda bina bisnes jangka panjang. Dan ketiga, scalability yang bagi anda potensi untuk grow tanpa had ke peringkat global. Mesti anda tertanya-tanya kan, berapa sebenarnya pelaburan untuk dapat akses kepada satu ekosistem bisnes yang canggih macam ni? Jom kita tengok nilainya secara objektif. Kalau kita campurkan semua kos, pembangunan sistem AI, sediakan website global, integrasi payment system, tambah lagi dengan program latihan dan support yang berterusan, nilai sebenar untuk keseluruhan ekosistem ni adalah RM4,399. Tapi, untuk masa yang terhad, kami tawarkan akses seumur hidup kepada platform ni dengan pelaburan sekali sahaja sebanyak RM299. Betul, hanya RM299. Tiada yuran bulanan, tiada yuran tahunan. Ini adalah pelaburan untuk anda bina aset digital anda sendiri. Anda dah lihat modelnya, dah faham peranannya dan dah tahu nilainya. Sekarang, jom kita cakap pasal langkah seterusnya dalam perjalanan keusahawanan AI global anda. Ini bukan sekadar pasal mulakan bisnes tau. Ini adalah tentang meletakkan diri anda di barisan hadapan ekonomi digital untuk menjadi sebahagian daripada gelombang transformasi global yang tengah berlaku sekarang.
Untuk bermula, senang saja. Cuma imbas kod QR yang ada kat skrin atau layari pautan yang kami sediakan. Pendaftaran ambil masa beberapa minit je dan anda dah boleh mulakan perniagaan AI global anda hari ini juga. Jangan lepaskan peluang keemasan ni. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami.